Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Amira, dietitian daripada Hospital Rehabilitasi Ceras. Tugas dietitian ialah membuat penilaian status pemakanan kepada pesakit yang dirujuk oleh pegawai perubatan dan merancang intervensi pemakanan yang sesuai mengikut keperluan pesakit. Cabaran utama yang selalu individu yang sibuk ni hadapi adalah yang pertama, jadual makan yang tidak teratur. Yang keduanya ialah pilihan makanan yang agak terhad lah. Usually di tempat kerja ataupun semasa travelling, pilihan makanan tu lebih kepada yang tinggi kalori, gula ataupun lemak. Dan manakala dari segi faktor lain ialah makanan tu dikaitkan dengan emosi. Sama ada kita sedih maupun kita gembira, kita akan treat dia dengan makanan. Okey, kesilapan pemakanan yang sering dilakukan yang pertama ialah kebergantungan pada minuman yang tinggi dengan kandungan gula ataupun kafein untuk permulaan hari. Yang keduanya ialah tiada perancangan pemakanan yang baik. Maksudnya apa nak makan pada hari tersebut, semuanya bergantung pada masa yang ada dan pilihan yang ada pada masa tersebut. So at the end akan pilih makanan yang tinggi dengan kalori lah. Antara tips praktikal untuk melaksanakan pemakanan sihat ni, yang pertama ialah kita sendiri tentukan pemakanan kita berdasarkan jadual harian kita. Sebagai contoh, pada waktu sarapan tu kita sangat busy, sangat sibuk, jadi kita boleh bahagikan mungkin kalori yang lebih rendah sedikit semasa sarapan. So kalori yang selebihnya kita bawakan semasa makan tengah hari lah. Okey, ini mengelakkan taburan kalori tu dilonggokkan pada satu waktu makan yang utama. Jika kita ada masa, kita boleh plan siap-siap apa yang kita nak masak. So preparation dan barang-barang yang kita nak beli tu kita dah boleh rancang. Okey, antara snack yang mudah kita grab and go ialah dia mesti cepat dimakan, mudah dibawa dan energi dia bertahan lama. So antara contoh dia ialah macam contoh dry food. So kita senang bawa. Antara lain ialah yogurt ataupun buah yang macam grab and go sajalah. Macam pisang ke apple ke, you tak perlu potong-potong dan kupas. And then macam ready to drink punya susu Entra, which is dia akan provide dalam 200 kalori macam tu. And then you boleh juga macam nuts, so as sources of protein lah. Okay, nasihat utama kepada masyarakat yang pertama ialah gunakan konsep suku-suku separuh dalam pemilihan makanan. You tak perlu tahu berapa banyak kalori yang you nak makan, you just implement pinggan sihat. Perkara yang kedua ialah you jangan skip makan. Ini mengelakkan you ambil kalori yang berlebihan dan portion yang berlebihan. Perkara ketiga ialah kita reset balik cara kita berfikir. So walaupun 1001 pilihan makanan di hadapan kita, kita yang pilih apa yang kita nak makan mengikut keperluan kita.